Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Nabiha binti Mohsin dari Unit Bahasa Melayu 1. Hari ini kita akan menyelami satu topik yang bukan sahaja menyentuh soal keindahan alam semula jadi tetapi juga maruah dan kedaulatan negara. Terletak kira-kira 300 kilometer di barat laut kota Kinabalu, Sabah, tersergap indah sebuah kawasan yang dikenali sebagai Pulau Layang-Layang atau dalam istilah teknikalnya, Terumbu Layang-Layang. Ramai yang mungkin tidak tahu bahawa Pulau Layang-Layang ini merupakan sebahagian daripada gugusan Kepulauan Spratly yang luas. Namun, apa yang membezakan Pulau Layang-Layang dengan terumbu lain adalah transformasinya. Daripada sekadar terumbu karang yang tenggelam, Kerajaan Malaysia telah melakukan usaha yang luar biasa untuk menambak dan membangunkan kawasan ini sehingga menjadi sebuah pulau yang lengkap dengan kemudahan pangkalan tentera dan resort pelancongan bertaraf dunia. Namun, di sebalik ketenangan air birunya, tersimpan satu garis sejarah dan cabaran geopolitik yang sangat kompleks. Mengapa Malaysia begitu tegas mempertahankan pulau yang kecil ini? Jawapannya terletak pada kedudukan geografinya yang sangat strategik. Kerajaan Malaysia menegaskan bahawa Pulau Layang-Layang adalah hak milik mutlak negara kita kerana pulau ini terletak di dalam kawasan pelantar berdua Malaysia dan berada dalam lingkungan 200 batu nautika zon ekonomi eksklusif atau ZEE mengikut Undang-Undang Antarabangsa 1982. Tindakan Malaysia bukan sekadar di atas kertas. Sejak tahun 1983, pasukan khas laut Paskal dan tentera laut Diraja Malaysia telah menduduki stesen yang dikenali sebagai Stesen 5. Kehadiran fizikal ini adalah bukti effective occupation atau pendudukan berkesan. Malaysia bukan sahaja mengawal keselamatan, malah kita telah membina landasan kapal terbang sepanjang 1,367 meter untuk memudahkan akses logistik. Ini menunjukkan betapa seriusnya kerajaan dalam memastikan setiap inci kedaulatan kita tidak diceroboh oleh mana-mana pihak luar. Namun, kita perlu sedar bahawa Malaysia bukanlah satu-satunya negara yang memandang tinggi kawasan ini. Isu Pulau Layang-Layang menjadi rumit kerana pulau ini turut dituntut oleh beberapa buah negara lain. Republik Rakyat China misalnya menuntut hampir keseluruhan Laut China Selatan melalui garis yang dikenali sebagai Nine Dash Line. Selain itu, Taiwan, Filipina dan Vietnam juga mempunyai hujah masing-masing ke atas gugusan Spratly ini. Persaingan ini berlaku bukan tanpa sebab. Laut China Selatan adalah laluan perdagangan utama dunia yang bernilai trilion dolar. Di bawah dasarnya pula, dipercayai terdapat simpanan minyak dan gas asli yang sangat besar.
Selain menjadi kawasan tangkapan yang kaya dengan ikan, keadaan ini meletakkan Malaysia dalam situasi yang mencabar di mana kita perlu mengimbangi antara mempertahankan hak kedaulatan dengan keperluan menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Sekarang, mari kita teliti dengan lebih mendalam apakah kesimpulan dan kesan daripada tindakan tegas serta konsisten kerajaan Malaysia terhadap isu ini, baik kepada negara kita mahupun dalam konteks hubungan dengan negara jiran. Pertama, mari kita lihat kesan langsung kepada negara kita. Tindakan kerajaan bukan sekadar pengisytiharan di atas kertas, tetapi ia memberi kesan besar kepada keselamatan nasional. Dengan menempatkan stesen 5 TLDM di situ, kita sebenarnya telah membina sebuah tembok pertahanan di barisan hadapan laut dalam. Ini memastikan sebarang pencerobohan kapal asing, sama ada kapal nelayan haram maupun kapal pengawal pantai asing, dapat dikesan dan dipantau dengan serta-merta. Tanpa tindakan ini, sempadan maritim kita akan menjadi pintu terbuka yang mengancam kedaulatan. Dari sudut ekonomi, kesan tindakan kerajaan adalah sangat kritikal. Pulau layang-layang terletak di kawasan yang kaya dengan sumber perikanan. Dengan menegaskan hak kita di bawah zon ekonomi eksklusif, kerajaan sebenarnya sedang melindungi sumber rezeki nelayan tempatan dan menjamin sekuriti makanan negara. Lebih daripada itu, kawasan ini berpotensi besar dalam cari gali sumber hidrokarbon seperti minyak dan gas asli. Jika kita tidak bertegas, sumber kekayaan bernilai berbilion ringgit ini mungkin akan dieksploitasi oleh pihak luar yang pastinya merugikan ekonomi Malaysia dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, keberanian kerajaan membangunkan industri pelancongan elit di pulau ini melalui pembinaan resort selam scuba telah memberikan imej positif kepada Malaysia di mata dunia. Ini membuktikan kepada komuniti antarabangsa bahawa Malaysia bukan sahaja menuntut tetapi mampu mengurus dan memelihara ekosistem marin tersebut dengan baik. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana pula kesan tindakan Malaysia terhadap negara-negara jiran dan serantau. Tindakan Malaysia yang tegas tetapi tetap mengutamakan diplomasi telah memberikan kesan yang penting terhadap kestabilan geopolitik. Walaupun kita berdepan dengan tuntutan bertindih daripada negara jiran seperti Vietnam dan Filipina serta kuasa besar seperti China, Malaysia sentiasa memilih jalan rundingan melalui platform ASEAN. Kita tidak menggunakan kekerasan. Sebaliknya, kita menekankan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa. Kesan positifnya, Malaysia dilihat sebagai suara rasional di Asia Tenggara.
Tindakan kita yang tidak provokatif tetapi berpendirian teguh membantu mengelakkan sebarang konflik bersenjata yang boleh merosakkan ekonomi serantau. Malaysia bersama negara ASEAN yang lain terus mendesak agar Kod Tata Kelakuan Code of Conduct di Laut Cina Selatan dimuktamadkan. Ini sangat penting bagi memastikan laut tersebut kekal sebagai zon bebas, aman dan neutral, sekaligus mengelakkan rantau ini menjadi medan pertempuran provokasi antara kuasa-kuasa besar dunia. Kesimpulannya, tindakan kerajaan Malaysia terhadap isu pulau layang-layang adalah satu langkah strategik yang berjaya mengimbangi keperluan kedaulatan dalam negeri dengan keamanan serantau. Ini membuktikan bahawa negara kita mampu mempertahankan hak melalui kebijaksanaan diplomasi dan penguasaan fizikal yang berkesan. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan berdasarkan isu ini, pulau layang-layang bukan sekadar destinasi pelancongan tetapi merupakan simbol kedaulatan negara yang tidak boleh dijual beli. Tindakan berani dan konsisten kerajaan Malaysia dalam memantau serta menegaskan hak milik pulau ini adalah demi masa depan generasi akan datang. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus peka dan menyokong usaha ini agar permata di tengah laut ini kekal menjadi milik kita selamanya. Sekian sahaja penerangan saya. Terima kasih.